Hampir sampai di destinasi. Macet lah. Yang jalan utama ni. Dah sampai. Ada pola. Ya ke? Kurang. Bocor. Kami menginap di Bacok malam ni. Alhamdulillah, jom masuk. Boleh tahanlah rumahnya. Ada satu bilik, dua bilik, tiga bilik sahaja. Bilik air, ni pintu luar, mesin basuh. Okey, alhamdulillah. Di sini. Pantai Bacok. Di Bacok ni, pantai dia banyak bahagian. Tadi kan Zul lalu tempat tu, tempat makan-makan, ramai sangat orang. Kat sana pun ada tempat untuk makan-makan. Zul nak lepak kat sini dulu. Ramadan. Ini tinggi kan? Ramadan. Ingat arwah Ramadan. Kucing tu. Wow, cantiknya. Kalau siang hari ni, bestnya ke sana memutih. Ombak di pantai. Bestnya. Oh, Abu roti tempayan cheese di Bacok. Jom. Kedai makan Po Abu roti tempayan cheese. Jom. Video ke? Dah jalan. Oh, caji dah macam mati. Abang dia tutup belak kejap bang. Ya, ini original. Ini pun original. Yang ni cheese. Yang potong-potong ni cheese. Kat dalam tu ada cheese. Boleh kau cek ni dulu. Kau tinggal sikit. Tahu. Sekejap juga. Panjang tu. Hari ni kau lupa pagi. Itu sudah bukan. Ada batu. Dah panas. Dah ngayu.